Assalamualaikum. Okey, spray ni kan yang abang masukkan silicone lubricant untuk nak protect besi-besi kat motor saya kan, sebab saya duduk tepi pantai. Okey, siapa yang pakai LC V1 sampai V3 kan, yang pakai exhaust yang pakai chrome ni, boleh tengok video ni, okey. Macam brother ni cakap, dia kata nak protect besi boleh pakai ni silicone spray ni. So kita tengok function dia macam mana. Sebab dia, apa boleh tengok kat sini aku pakai exhaust chrome kan. Nampak karat sebab dia duduk tepi pantai kat Masin. Bukan yang ni je. Nampak boleh tengok ni. Nampak karat. Tu bintik-bintik karat tau. Yang ni stainless steel pun boleh berkarat. Sebab ayat masin dekat tepi pantai ni memang kuat lah senang cerita. Okay. So kita tengok function benda ni. So first kali aku akan buang dulu karat-karat ni, nampak kan. Aku spray dulu benda ni. Lepas tu aku gosok aku pakai span yang bahagian kasar atas ni. Ni contoh dia. Nampak dia keluar tau. Semua gosok macam ni. Nampak. Apa buang sampai karat ni habis, lepas tu hampa spraykan lagi. Tunjuk lah kat apa. Okey kan, so ni lepas aku dah buang karat tadi kan. Nampaklah beza sikit kan. Macam karat yang hitam ni aku memang tak boleh buang dah, sebab dia dah makan besi chrome tu. So macam ni lah, boleh buang pun. Lepas tu aku basuh pakai sabun, baru aku naik spray ni. Naik ni aku buat macam ni je. Apa boleh biar sampai dia kering lah. Okay, tu settle lah yang ni, tuan pelak lah. Okey geng, so aku dah tunjuk dia kan cara spray silicone lubricant ni tadi dekat part motor. So siapa yang nak pakai untuk nak restore balik motor, boleh lah pakai benda ni. Contoh tadi macam aku cakap dia, aku beli benda ni pun sebab nak pakai dekat aku punya cover exhaust yang karat tau. Ni hasil lepas aku dah spray lah, dah buang karat tadi. Lepas tu